Oh, dia orang sponsor lah. Sponsor, memang fully sponsor kan. Paling latest last week pergi mana, Faiz? Okay, last week aku pergi ke China. 3 bandar besar di China. Pergi China Kau Ya. pergi sebab iShowSpeed ada kat sana ke apa? Oh, bukan Kau pergi atas urusan apa? So kebanyakannya setahun kita ada media trip daripada brand-brand, misalnya yang daripada Honor, Samsung, Realme dan sebagainya. Tapi kali ni aku pergi under Honor. So media trip ni dia macam nak exposekan kita terhadap teknologi yang brand ni buat. Contohnya macam Honor kan, macam mana dia orang buat satu smartphone tu. So kita dapat nampak lah experience factory R&D dengan lab dia orang. Kau dah bawa pergi kilang? Bawa pergi kilang. Macam mana diorang pasang daripada zero, daripada semiconductor kecil-kecil yang kita tak nampak sangat tu. Diorang jadikan sebuah smartphone. So bila dah pergi sana kita faham lah. And then macam mana owner diorang boleh cipta satu teknologi yang luar biasa. Contohnya macam silicon carbon battery diorang kan. Kan nipis kecil kan. betul. Tapi besar dia punya capacity. Kau duduk kat hotel mana? Aku tak tahu nama hotel, aku dah lupa dah. Sebab follow diorang je, diorang ada tour guide kan. Oh, dia orang sponsor lah. Sponsor, memang fully sponsor lah daripada owner sendiri. Dia ada sponsor makan, sponsor flight, sponsor transportation, Flight pergi everything balik sponsor. Hotel berapa hari dia bagi? Sepanjang kat China yang diorang sponsor daripada hari Isnin sampai hari Jumaat. So 5 hari 4 malam lah. 4 malam. 4 malam lah dapat sponsored by owner. Oh, lepas tu kau extend lah. Extend sehari dan yang extend tu aku bayar sendiri lah.